5 ciri pelaburan emas terbaik. Ramai orang tahu emas bagus, tapi tak semua pelaburan emas itu selamat. Berikut 5 ciri pelaburan emas terbaik yang perlu kita tahu. Nombor 1, berdasarkan emas fizikal. Pelaburan emas terbaik mesti boleh dapat emas sebenar, bukan sekadar angka dalam akaun. Kalau tak boleh keluarkan emas bila nak, itu tanda bahaya. Nombor 2, harga telus dan berdasarkan pasaran dunia. Pastikan harga jual beli emas ikut harga semasa dunia, bukan harga yang dimanipulasi oleh syarikat atau individu. Nombor 3, spread atau perbezaan harga rendah. Spread yang kecil bermaksud kita cepat untung bila harga naik. Semakin rendah spread, semakin efisien pelaburan. Nombor 4, patuh syariah dan tanpa unsur riba. Emas ialah aset ribawi, jadi urus niaga mesti tunai, jelas dan sah dari sudut syariah. Hati tenang, rezeki berkat. Nombor 5, syarikat kukuh dan telus. Pilih platform yang berdaftar, berpengalaman dan telus, bukan skim cepat kaya yang menjanjikan pulangan tetap. Kesimpulannya, pelaburan emas terbaik bukan sekadar murah, tetapi yang selamat, telus dan berlandaskan nilai sebenar. Kerana emas bukan untuk cepat kaya, tapi untuk mengekalkan nilai harta. Nak saya bantu daftar akaun public go percuma? Isi dulu sekarang.